Ada hotel baru di Pulau Pangkor. View bukit dan chalet sini sediakan kolam dan bathtub. Nak ke pantai 250 meter je. Kalau jalan kaki tu ibarat dalam 3 ke 5 minit. Alva Boutique Chalet di Teluk Nipah, Pulau Pangkor. Desain hotel ni moden, lapang dan selesa. Kat sini ada 4 jenis unit berlainan. Kolam terbahagi kepada 2 yang kanak-kanak dan juga dewasa. Bilik-bilik kat sini pun termasuk dengan breakfast tau. Starting dengan harga 220 bergantung kepada season. Yang ni chalet 2 orang. Semua jenis unit kat sini ada aircon. Ni baru unit pertama tau. TV, kettle, water heater. Interior dekat toilet dia pun cantik. Nak buat team building, family day pun okey sebab banyak jenis unit. Pergi tepi pantai pun dah seronok. Cross jalan depan tu kawasan resepsionis. Naik tangga dalam 2-3 step je terus nampak lobby dan tempat sarapan. Contoh ada tambahan orang boleh. Puasa RM25, kanak-kanak RM15. So nak add on tak ada masalah. Plus point kat sini ada penapis air. Next kita pergi dekat tingkat atas unit lain. Yang ni lagi best, lagi cantik. Unit pertama kat sini adalah family room. Ada 2 katil king. Memang luas, lapang. Balcony pula memang menghadap mountain. Which is aku suka sebab rasa ketenangan kat situ. Unit ni tak ada bathtub. Macam iron, air, peti chiller. Yang ni adalah. Lagi satu lupa nak beritahu. Setiap bilik ada sejadah. Honeymoon couple korang ambil je honeymoon suite. Ada bathtub. This is kind of vibe. Bilik yang mahal tapi harga B40. Starting dengan harga RM300 mengikut musim. Kalau tempat lain dah confirm mahal gila. Last kali family suite ada bathtub. 2 katil king. Lepas tu buka je tingkap memang terus nampak kolam. Ni kalau bawa je anak-anak confirm excited ajak turun bawah cepat-cepat. So if korang berminat dengan Alva Boutique Hotel, aku akan letakkan harga-harga dia kat sini. Chalet ni baru je siap dan tak ramai lagi tahu. So korang cepat-cepatlah booking sebelum fully book.